Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kena janji kat hamba, hari ni kena nak bagi Neslo geng lori. Check it out. Jom, kita tengok. Okey, ni macam-macam Teluk Garam nampak ada mitik tu. 2, 3 tukar dia. Allahumma salli Muhammad. Kita akan buat susu. Neslo ni susu setengah je lah. Jangan banyak. Susu setengah saja. Neslo macam biasa. Kita pakai 2. Neslo kita pakai 2. 1. 2. Okey. Tengok payah ni. Nescafe ni ikut keadaan lah. Satu, okey. Satu main kat 2 tu dengan bukit sikit, atur sikit. Pasal nak bagi dia ada balance, menang ke Milo sikit. Tak mau berat ke Nescafe sangat. Okey. Cun, kat mana? Oh, biasan kaca itu tersenyum memandangku. Jadu muzik dah. Tersingkap satu noda di balik raut lesu memaksa. Yang ni tak ada tamu special tak. Kita nak bagi tetamu ni. Kalau kita kamu rumah, tetamu ni tak kamu. Bismillah, kita tengok. Sampai ke hujung kita bagi. Alright. Itu Neslo geng lori jahat. Neslo geng lori memang jahat. Jom kita nak pergi test dekat owner. Video ke? Owner ni yang main jauh daripada Seremban. Betul tak? Seremban kan? Seremban kan? Dah. Dekat belah Afrika lah. Belah Afrika. Belah Afrika. InsyaAllah dia takkan bohong kita ya. Kalau tak asal tengok. Sebab ni ada insurans nombor 1. Tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali kedua. Allah kena azan tu ingat. Kena azan kau ustaz. Tak ada komen. Kena azan. Hampa jangan main lokasi saya rahsia. Pasal apa ramai payah. Ada baca apa-apa kau ni? Pasal apa tu yang saya azan tu, saya takut ada baca apa-apa ni. Sebab dia pula sedap je macam lain sikit. Lain pada lain. Serius tak cak. Betul. Kira bil ni free ni. Free kan? Lagi banyak. Hari ni saya belanja. Insurans nombor 1 kalau ikan tepi ya. Okey, lokasi rahsia. Okey. Baik. Ustaz, ada kata apa? Kita selalu main lah. Selalu main lah. Kita tahu dah dia punya pelatih tadi macam mana kan. Okey. Baik.